Hai semua, dalam video kali ini Abang Telco ingin tunjukkan cara-cara untuk anda terminate nombor rewan anda. Okey, sebelum itu jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk menyokong channel Abang Telco. Okey guys, mari kita mulakan. Langkah pertama, akses borang Red1 Customer Service. Okey, pertama sekali kita perlu akses borang online tersebut sama ada melalui QR code yang tertera pada skrin ataupun melalui link yang Abang Telco telah sediakan dalam description di bawah. Abang Telco cadangkan anda untuk isi borang dengan menggunakan handphone bagi memudahkan lagi proses. Okey, selepas anda scan QR code ataupun anda buka link yang Abang Telco telah sediakan di bawah, anda akan terus ke borang customer service yang anda boleh lihat pada skrin. Anda boleh menggunakan handphone ataupun komputer untuk mengisi borang ini dengan selengkapnya. Untuk langkah kedua, anda perlu mengenal pasti jenis permohonan anda. Okey, kita scroll sedikit ke bawah. Okey, dalam bahagian ini anda perlu nyatakan permohonan anda. Anda boleh memilih daripada 9 jenis permohonan. Permohonan pertama, General Enquiry. Ini kalau anda ada sebarang pertanyaan, kemusykilan, ada benda tak faham, tanya saja. Nombor 2, Sign Up Red1 Postpaid. Ini kalau anda ingin daftar nombor baru ataupun untuk kekal nombor semasa anda dan bertukar kepada Red1. Ketiga, untuk upgrade ataupun downgrade plan semasa Red1 anda. Keempat, untuk terminate line ataupun terminate account Red1 anda. Kelima, untuk membuat pembayaran bil ataupun untuk unbar line yang telah disuspend oleh Red1. Keenam, untuk buat semakan bil semasa. Ketujuh, untuk buat penukaran nama tuan punya akaun Red1 ataupun change account ownership. Kelapan, untuk upgrade subline ke master line. Dan kesembilan, terakhir sekali, untuk mendaftarkan diri anda sebagai ejen jualan Red1. Oh ya, okey, selepas kita dah go through 9 jenis permohonan tadi, jangan lupa untuk isi nama penuh, full name, nama penuh seperti di dalam MyCard IC, nombor MyCard anda juga untuk rujukan kami, dan jangan lupa untuk tekan save form link for future usage. Okey, ini penting supaya anda dapat rujuk semula borang ini di masa depan. Okey, untuk sesi kali ini kita akan belajar cara untuk terminate line Red1. Jadi kita klik butang nombor 4 dan kita scroll ke nombor 4. Okey, peringatan anda akan diminta untuk menghantar gambar IC depan belakang dan bukan gambar photostat. Ya, bukan gambar photostat. Dan anda diminta untuk membuat bayaran yuran proses seperti yang tertera dalam borang. Proses pembatalan akan dimulakan selepas maklumat permohonan anda lengkap dan juga bayaran sudah dibuat. Sekarang Abang Telco akan terangkan dengan terperinci cara untuk isi borang ini. Okey, pertama sekali klik link process fee. Anda akan dibawa ke page bill please, yang mana anda boleh membuat pembayaran secara atas talian. Selepas anda tekan pay, anda boleh menggunakan mana-mana akaun bank yang ada di Malaysia untuk membuat pembayaran. Dalam page pembayaran ini, pastikan anda isi nama, email dan juga nombor telefon yang ingin diterminate sebagai rujukan kami. Jangan lupa untuk print screen bukti pembayaran untuk rujukan tim Abang Telco. Okey, selepas kita selesai buat pembayaran, kita kembali semula ke borang pembatalan Red1. Okey, bahagian kedua, anda perlu isi semula nombor yang ingin diterminate. Okey, bahagian ketiga pula, tekan klik to upload untuk mengupload gambar MyCard depan dan belakang. Saya ingin ingatkan anda ada dua cara. Sama ada anda upload ataupun anda boleh ambil gambar tersebut. Bila anda tekan klik to upload menggunakan phone anda akan automatically buka kamera yang mana anda boleh ambil gambar MyCard depan dan juga gambar MyCard belakang. Okey, sekali lagi, kami tak boleh proses kalau gambar tersebut adalah gambar photostat. Okey, akhir sekali kita scroll ke bahagian bawah. Okey, dan tekan butang submit on WhatsApp. Okey, langkah terakhir sekali, hantar borang dan tunggu pengesahan. Okey, selepas anda menghantar borang melalui WhatsApp, borang anda akan diterima oleh tim Abang Telco. Tim Abang Telco akan buat proses permohonan anda secepat mungkin. Anda juga akan dimaklumkan melalui WhatsApp apabila permohonan anda telah diluluskan. Okey, setakat itu sahaja daripada Abang Telco untuk kali ini. Jika ada sebarang pertanyaan, sila tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Abang Telco untuk lebih banyak tips yang berguna di masa depan. Semoga bertemu dengan anda lagi di video-video yang akan datang. Okey, terima kasih guys.